Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini 28 Syawal 1447 bersamaan dengan 17 hari bulan 4 2026, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Ini ringkasan. Kalau kitab besar, kita asalnya panjang lagi. Jadi daripada kita tak tahu, baik kita ambil walaupun ringkas. Para pelajar sekalian, bab yang ke Kitabuz Zakah, muka surat 288, hadis nombor 508. Hadis 508. Perbincangan kita tentang etika amil zakat. Setiap orang ni dia ada tugas dia. Dia panggil orang ni, kerja dia ambil zakat. Kerja dia apa? Ambil zakat. Maka apakah adab-adab etika nak pergi ambil zakat? Ini telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun fil kanizina wat taghlidhi alaihim. Tengok tajuk dia. Tajuk dia pun baik dah. Bab ancaman keras bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dia ada zakat tapi dia tak keluar zakat. Ingat molek. Hadis 508, Anil Ahnaf bin Qais. Anil Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Apa dia kata ni? Anah kata apa? Kuntu fi nafarin min Quraisyin. Saya pernah duduk dalam satu majlis bersama-sama dengan beberapa orang dari kalangan dari Quraisy. Jadi orang ni Ahnaf bin Qais ni tulis seorang ulama tabi'in. Ulama tabi'in. Kita gini, dia punya tabaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang yang beriman dan dia jumpa dengan Nabi, nama dia sahabat, as-sahabi. Orang yang pernah jumpa dengan sahabat Nabi, dia beriman, maka dia jadi tabi'in. Ingat dah? Tabi'in. Jadi Ahnaf bin Qais ni tabi'in. Dia duduk dengan beberapa orang dari kalangan Quraisy. Wa kana zalika fil madinatin nabawiyah. Ingat, peristiwa ni berlaku di mana? Di Madinah. Duduk di Madinah. Famarra Abu Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar ni seorang tokoh sahabat yang agak strict, keras dalam masalah warak, dalam masalah harta. Dalam masalah harta ni dia warak. Bila tengok orang ramai-ramai, dia pun bagi tazkirah. Apa dia kata? Basyiril kanizina bikayyin fi zuhurihim yakhruju min junubihim wa bikayyin min qibali aqfaihim yakhruju min jibahihim. Allahu akbar. Berilah berita ancaman kepada orang yang suka menyimpan emas dan perak tanpa mengeluarkan zakatnya. Orang ada emas dengan perak, dia tak keluar zakat. Apa jadi? Bahawa mereka akan, mah dia tu akan dijadikan stereka. Stereka
yang panas, distreka dengan besi panas di punggung mereka. Zuhur tu di belakang, zuhur belakang. Dia ni terjemah punggung. Punggung ni bagi dia belakang kali. Pasal kalau punggung bagi dia buntut, ni bahasa Indonesia ni. Punggung tu makna belakang, tulis tu. Kalau punggung sungguh, dia panggil buntut. Belajar bahasa Indo deh. Mana Ustaz Amik? Tu Amik. Buntut. Baik. Dari arah lambung mereka, qafah ni, daripada belakang, di apa ni, dan di bahagian tengkuk, daripada belakang ni dia striker sampai ke ni, sampai ke wusuk. Sap mari. Dan dari arah tengkuk, leher mereka sampai ke dahi. Dia sini serak dia sampai ke dahi. Panah tu striker ambil daripada emas-emas yang dia tak keluar zakat tu, jadi striker panas. Gi striker tuan yang tak bayar zakat. Jadi lepas pada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu bercakap, lepas dia bagi tazkirah, lepas dia bagi apa ni, nasihat, tanaha summa tanaha faqa'ada. Dia pun pergi duduk tepi, dia duduk situ. Boleh jadi dia nak berzikir ke, nak baca Quran ke, yang penting dia pergi duduk tepi. Qultu, Ahnaf pun tanya orang hok dengar tazkirah dia. Man haza? Siapa dia Tok Syekh ni? Ceramah sedap, siapa dia? Oh, qalu hadza Abu Zarrin. Ni sahabat Nabi ni, Abu Zar. Kau tak kenal ke? Qala faqumtu ilaih. Aku pun dengar sahabat Nabi bangun selalu. Ahnaf bangun pergi dekat dengan Abu Zar. Faqultu ma syai'un sami'tuka taqulu qubail. Dia kata, apa yang tuan katakan baru saja tadi, hak tuan kata tadi, adakah sesuatu yang tuan dengar? Qala, kata di Abu Zar, ma qultu illa syai'an sami'tuhu min nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau katakan baru saja? Dia menjawab, saya hanya mengatakan sesuatu yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Zar nak menguatkan bahawa apa yang dia sampai tadi dia ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan. Qultu, Ahnaf pun tanya pendapat. Ma taqulu fi hadzal ata'? Tuan Abu Zar, apa pandangan tuan duit-duit allowance gaji yang kerajaan beri pada kita ni? Boleh ambil tak boleh ambil? Allowance gaji sagwati tu kerajaan bagi, boleh ambil tak? Budak ni cakap nak pitih, boleh ada jawab. Bijak pada Abu Zar. Dengar Abu Zar jawab. Katanya, khudhu fa inna fihi al-yawma 'unah. Abu Zar kata, ambillah, kerana itu suatu pertolongan pada hari ini. Maknanya Abu Zar kata boleh ambil. Kerajaan bagi duit, ambil. Sekiranya engkau perlu kepada belanja hidup. Maknanya kalau kita perlu nak belanja, kita tak ada duit lain, duit kerajaan bagi, tak kiralah apa istilah yang digunakan, ata', zaman dulu dipanggil ata', pemberian kerajaan. Zaman sekarang ni macam-macam dah. Berim, sara, apa lagi apa? Boleh tak boleh kita? Kita boleh ambil. Tapi ingat, fa iza kana thamanan lidinika fada'hu. Tetapi kalau itu, duit yang diberi itu adalah merupakan harga engkau kena bayar dengan agamamu, jangan ambil. Apa dia maksud? Kalau duit yang dia bagi ni rasuah, nak suruh kamu ikut dia, membontok di belakang dia, kajian buat apa betul tak betul, apa betul belakang sebab dapat duit, jangan ambil. Karena ketika itu engkau telah menjual agamamu, menunggang agama, kerana nak ambil duit, sangguplah buat apa saja asalkan dapat duit. Jadi di sini Abu Zar radhiyallahu anhu
ajar kepada kita supaya ingat molek dua perkara. Yang pertama, jaga zakat, keluarkan zakat. Yang kedua, pertama, keluar zakat. Yang kedua, tengok duit orang bagi tu untuk apa. Kalau duit nak pancing, duit nak ni ada bentuk rasuah, jangan ambil. Tapi kalau duit dia beri kerana kita ni rakyat, hasil daripada cukai-cukai yang telah dibayar, hasil daripada hasil mahsul daripada hasil bumi, hasil laut, hasil minyak yang Allah anugerahkan kerajaan nak bagi dengan rakyat, dipersilakan. Maka di sini jelas kepada kita bahawa Abu Zar ni seorang yang warak. Dia tidak mudah terkoyak dengan apa? Dengan apa? Tidak mudah koyak dengan duit-duit yang diberi oleh pihak pemerintah. Jadi kita ni kadang-kadang, pasal itulah ibu-ibu, makcik-makcik, sekiranya kita dah banyak duit, harta kita banyak, orang bagi pemberian, tak payah ambil. Tak payah ambil. Oh, ni duit orang bagi ni makcik, untuk orang tua-tua pondok, tapi dia kaya, tak usah ambil. Bagi tahu pada pelajar, bagi tahu pada orang bagi, maaflah, saya tak nak ambil. Sebab duit yang saya ada hari ni telah diberi oleh anak saya bagi ke, duit dia sendiri kaya ke, dia sendiri pencen, tak perlu ambil orang. Itu lebih baik daripada kita duk ambil duit. Lepas tu dia kata, tak apa saya ambil pun, saya pergi sedekah orang lain. Lah, tak sama. Jadi kalau nak sedekah, tak usah duk ambil orang, sedekah kita. Jadi kalau kita dah ambil, maknanya kita sudah ambil lah. Wadah? Maka di sini yang ketiga dalam isu ni, waraknya, tulis warak, zuhudnya Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu, sampai peringkat dia tengok orang senang-senang, dia bagi nasihat. Baik, kata Abu Anas, tulis itu, afallahu anhu wa an walidai. Sekarang ini fenomena orang suka membeli emas, suka beli emas. Beli emas banyak zaman kita hari ni. Tak, emas naik, emas turun ni semua tahu belaka. Dia beli emas, dia melabur, kemudian dia simpan. Maka ingat molek, awak simpan emas tu para jemaah, adakah sudah bayar zakat ataupun tidak? Ingat. Ramai orang beli emas ni. Jadi dia kata nisab emas, tanda molek, kita dah bincang di awal dulu, nisab emas zahab iaitulah 85 gram. 85 gram, maka dia jadi cukup nisab. Itu kalau emas saja. Tapi kalau dicampur dengan duit lain, kita emas tak ada 85 gram, kita ada 25 gram. Tak cukup lah. Tapi kalau campur dengan duit-duit, cukup. Maka itu dikira campur sekali. Jadi nasihat saya kepada pemain industri emas ni, awak duk kempen orang beli emas, melabur emas, ada bersaham emas ni, ingat molek zakat orang tu, zakat. Jangan sampai kita distreka dengan emas yang kita beli, akhir sekali menyesal di akhirat, tak ada kerja-kerja. Sama jugalah dengan zakat perak 595 gram. Dia tak sama zakatul huli. Zakatul huli yang jadi khilaf ulama tu tentang pakaian, perhiasan wanita, cincin dia, gelang dia, apa dia lagi tu, rantai dia, gigi mah dia, itu hak dia pakai. Tapi hak awak melabur sekarang ni bukan dipakai. Dia tak tengok emas duk mana, dia pakai beli, bayar je. Maka hati-hati para pencinta, pengumpul emas, jangan sampai kamu al-kanizin, menyimpan emas tapi tak bayar zakat. Itu nasihat saya lah. Maka kepada sahabat-sahabat kita yang duduk berniaga emas ni, ingat, tolong peringatkan kepada customer awak, emas ni kena bayar zakat. Kalau tidak, nanya. Ni, hadis ni Abu Zar ni berat. Emas ni akan jadi striker. Lepas tu dia strikernya kepala, dahi, rusuk, belakang. Apa sebab? Pasal apa dia striker dahi, striker sini, striker belakang? Sebab apa? Sebab apa? Sebab biasanya bila orang mari minta sedekah ke zakat tak, orang tak nak bagi, dia buat apa? Palailah kelai. Nah, pusing belakang. Jadi
kak striker atas dahi tu. Dahi ni duk keruk ni. Bila orang minta zakat berkeruk dahi, maknanya bakhil. Pusing bagi sini. Itu dia panggil di antara hikmah. Kenapa di strikernya dahi, rusuk dan belakang orang yang tak mau keluar zakat. Banyak lagi hadis-hadis lain, cukup satu dulu kita malam ni. Baik, kita pindah kepada hadis yang kedua. Itu nasihat kita sudah ingat nasihat kita kepada peniaga-peniaga emas dan juga penyimpan-penyimpan emas, jangan pandai simpan tak bayar zakat. Hadis 506. Babun al-amru bi irda'il musaddiqin. Bab perintah untuk meminta kerelaan kepada orang yang keluar zakat. Ingat boleh. An Sa'd bin hadis 509 ni. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hatu Jabir. Ini Jarir. Ja'a nasun minal a'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang beberapa orang badui, penggembala kambing, penggembala unta pada pasir, mari mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu inna unasan minal musaddiqin ya'tunana fayazlimunana. Wahai Rasulullah, ramai orang yang bersedekah datang kepada kami, lalu mereka menganiaya kami. Maknanya amil zakat ni dia buat nyaya kepada orang yang nak keluar zakat. Macam mana dia buat nyaya? Tengok sini. Macam dia buat nyaya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irdu musaddiqikum. Rasulullah tidak maka Rasulullah bersabda, mintalah kerelaan daripada orang-orang yang bersedekah padamu. Amil zakat. Mu jangan buat nanya ke orang. Kalaulah contohnya orang ni zakat dia berapa ekor unta kena zakat. Mu jangan pergi pilih hok besar-besar, hok gemuk-gemuk tu. Yang penting kita tanya tuan dia, tuan, manakah unta yang sudah cukup umur keluar zakat? Mana unta mana? Dia kata ni. Ni. Kita pergi dia tengok. Oh, hak ni besar, hak ni gemuk, kerak, tarik. Nonyelah tuan dia. Tak? Unta dia, kita kena ambil kira. Kalau unta dah cukup syarat, suruh dia tuan dia pilih. Mau nak bagi hak mana? Yang penting cukup syarat. Tak kira lah kurus ke gemuk ke. Kita boleh tengoklah tuan dia bakhil ke tak bakhil. Hak bakhil kat dia cari hak kurus sekali. Cukup syarat dah dia. Cukup syarat. Tapi bunyi tulah dengan tulah belaga kokak tak ada isi. Ini. Yang penting Nabi kata, muhai amil zakat, kamu kena ambil zakat, minta keizinan dengan tuan, mu jangan apa? Jangan zalim, maknanya jangan ambil hok besar-besar, hok tua ada sayang, jangan. Kat qala Jarir, ma sadara anni musaddiqin munzu sami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa anni radin. Kata dia Jarir, sejak saya mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, saya mendapatkan semua orang yang datang kepada saya memberikan sedekah zakat, pasti dia sudah redha terhadap saya. Ni zakat awak banyak ni. Awak bagi? Dia bagi. Setuju? Redha? Tenang hati? Ya, baru dia ambil. Sekarang ni kita tengok amil zakat. Dia panggil banyak kategori ni. Zakat-zakat ni kadang-kadang satu-satu syarikat pusat zakat dia latih ejen. Ejen ni boleh kutip zakat daripada orang sampai berjuta. Zakat tu orang miskin, bukan untuk ejen. Ejen tu bolehlah jadi amil zakat, ambil sebahagian yang untuk keperluan dia, bukannya untuk kaya ke dia. Ini kita bimbang hari ni. Zakat-zakat ni habis ke amil. Sama ada amil rasmi dengan jawatan yang besar-besar,
ataupun ejen-ejen yang dilantik, hati-hatilah tuan-tuan, orang-orang yang bekerja dalam industri zakat, hati-hatilah dengan hak fakir miskin yang kita jaga. Kita pun tak boleh nak kata banyak, setakat itulah yang kita boleh peringatkan sama-sama kita belakang. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan dan puan-puan nak terima zakat pun tengoklah. Aku ni layak atau tak layak. Kalau tak layak jangan ambil. Jangan ambil. Jangan main-main. Baik, kita pergi kepada hadis yang ke-510. Babun ad-du'a liman ata bi sadaqatihi. Bab kita berdoa kepada siapa? Kepada orang yang buat bagi zakat, doa. Baik, sebelum mana pindah ke hadis 510, kita baca hadis yang berkaitan dengan hadis tadi, dengan hadis 509 tadi. Dalam hadis lain, hadis Muaz radhiyallahu anhu yang dikeluar oleh Bukhari Muslim, Nabi kata, iyyakum wa karaima amwalihim. Hei pemungut zakat, wahai amil zakat, mu jangan duk ambil harta-harta yang orang sayang. Kalau harta ni cukup syarat, biar dia tuan dia bagi. Mu jangan duk pilih besar-besar tu. Wattaqi da'watal mazlum. Nabi sebagai tahu, mu takutlah doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sebab orang yang dizalimi tidak ada tembok, dinding antara dia dengan Allah untuk Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Jadi kata ulama hadis ini, Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, salah seorang daripada amil zakat, bahawa etika pemungut zakat, cakap baik dengan orang, kira biar telus, jangan hidup kutip ambil harta-harta yang orang sayang, kecuali kita kena ambil zakat yang dia nak beri. Syaratnya zakat yang dia keluar tu betul dah, cukup syarat. Kalau tidak, nanya kita nak jawab apa depan Tuhan di akhirat esok. Allahu Akbar. Baik, kita balik kepada hadis 510. Bab ad-du'a liman ata bi sadaqatihi, bab mendoakan orang yang beri zakat. Bila orang beri zakat kita kena doakan dia. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Abi Aufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza atahu qaumun bi sadaqatihim, apabila ada mana-mana kaum yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan sedekah zakat mereka. Ya Rasulullah, ini zakat harta saya, zakat emas ke, zakat perak ke, zakat gandum ke, zakat hayawan ke. Bila diberi zakat, apa jadi? Qala, Nabi kita berdoa, Allahumma salli alaihim, Allahumma salli alaihim, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada mereka, limpahlah rahmatmu kepada mereka. Fa'atahu abi, ayah Abdullah tu nama dia Abu Aufa. Ayah dia buat bagi zakat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun doa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa, ya Allah, curahkanlah rahmatmu, keampunanmu, keredaanmu kepada keluarga Abi Aufa yang bagi zakat. Tulis pelajar, hadis ini menjadi dalil kepada sunnah orang yang beri zakat melalui kita. Kalau kita amil zakat, orang yang suruh zakat, kita kena doakan dia, ya Allah berkatilah pak cik ni, ya Allah berkatilah muzaki pemberi zakat ini, berkatlah harta dia, berkatlah keluarga dia, aman kehidupan dia, perniagaan dia makin maju. Ini kita doakan. Tak kira lah. Baik, kalaulah awak orang miskin, asnaf, orang bagi zakat direct kepada awak, tak, dia miskin, maka dia kena doa pada orang tu. Baik, di antara doa yang diajar oleh para ulama, digalakkan mengikut Imam Syafi'i,
dan ulama-ulama mazhab Syafi'i digalakkan untuk seseorang amil pengambil zakat itu mendoakan kepada pemberi zakat dengan doa kata ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Sekali lagi, ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Kena ngapa belaka dah. Kalau kita nak jadi amil zakat, kena hafal doa ni. Kalau awak asnaf penerima zakat, apa doa ni? Semoga Allah Ta'ala memberimu pahala di atas apa yang engkau berikan zakat ni, dan menjadikannya penyucian bagimu serta memberkati apa yang berbaki daripada hartamu. Mu keluar zakat 1/40 je, 2.5%. Manakala 40,000 1,000 zakat. Jadi 1,000 Allah Ta'ala bagi pahala hak ni, Allah Ta'ala berkat lagi hak tinggal 39,000 lagi. Doa ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Kita baru ya khatam kitab azkar kan. Ingatlah, pelajar-pelajar kena tulis doa ni, jangan tak tulis. Boleh apa? Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah, baru nak jadi tok lebah ni. Kalau tidak jadi lebah malang ke lebah kampung, dua tu ya kita tak. Jangan jadi. Kita nak jadi lebah yang elok, lebah yang soleh, lebah yang baik. Tak usah jadi lebah kok si kok dah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita doakan kepada masyarakat, dengan doakan kepada orang yang beri infak kepada kita, beri sedekah kepada kita, Allah Ta'ala berkat dia, dan sekaligus Allah Ta'ala berkat juga hidup kita yang mendoakan kebaikan kepada orang. Kata alhamdulillah. Baiklah, kita pindah kepada tajuk yang seterusnya pula. Apa dia tajuk seterusnya? Bab hadis 511. Hadis 511. Babun i'ta'u man yakhafu ala imanihi. Bab memberi zakat kepada orang mu'allaf yang lemah iman. Orang ni baru masuk Islam, dia ni tak kuat lagi iman, jadi kita kena beri zakat. Beri zakat sampai dia rasa selesa dengan Islam, ataupun sampai dia rasa dia kaya dah sekarang. Tengok hadis. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasaman. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah membahagikan harta. Bagi harta. Dia bagi-bagi pada harta. Harta ni dibagi pada siapa? Kepada mu'allaf. Bila Nabi bagi, Nabi tak beri pada seorang. Faqultu ya Rasulullah a'ti fulanan fa innahu mu'min. Ya Rasulullah, berilah kepada orang ni. Maknanya siapa dia tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas mencalonkan seseorang untuk menerima zakat. Untuk menerima zakat. Karena dia orang mukmin. Nabi ulang balik awal muslim. Tengok ni. Nabi kata muslim. Jangan kata mukmin, kata muslim. Aquluha salasan wa yuraddiduha alayya salasan. 3 kali aku kata mukmin. Nabi kata awal muslim. Dia kata dia mukmin. Nabi kata muslim. 3 kali. Apa sebab? Apa sebab? Sebab apa Nabi tak suka kita kata mukmin? Tanda dia pelajar. Ini penting dah hadis ni. Sebab iman ma waqara fil qalb. Iman benda dalam hati. Siapa boleh nampak dalam hati orang? Siapa boleh nampak? Tak nampak. Kalau kata muslim, Islam, Islam tu yang zahir. Kita sekarang ni kita tengok orang ni, dia solat.
Solat tu zahir ke batin? Zahir. Dia zikir, zahir ke batin? Dia puasa, kita nampak dia tak makan, zahir. Jadi kita hanya boleh hukum orang dia ni zahirnya Islam. Sebab tu Nabi kata awak Muslim. Mana Nabi tegur Sa'ad, jangan kata mukmin. Kalau mukmin, awak confirm iman dia mantap dalam hati. Tapi kalau kata Muslim, kita cerita apa yang kita tengok yang zahirnya orang ini sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Jelas kata tidak? Kenapa Nabi radda alayya miraran, 3 kali dia ulang, 3 kali Nabi kita perbetulkan. Ini kata di para ulama, min adabil Islam alla naqta'a li ahadin bil imanil batini. Di antara adab kita orang Islam ni, jangan berani-berani mengatakan orang tu mukmin khalis, iman kuat. Tak boleh. Kita hukum yang zahir. Tulis itu. Nahnu nahkum bil zahir wallahu yatawallas sarair. Kita boleh hukum yang zahir je, tapi yang batin, rahsia, Allah yang jatuhkan hukum. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu tegur Sa'ad sebab dia mengakui orang itu beriman, sepatutnya kita kata orang itu Islam. Jelas dah. Summa qala inni la'uti rajulan ra'ti ar-rajul wa ghairuhu ilayya minni makhafata an yakubbahu Allahu finnar. Nabi kata apa? Sesungguhnya saya memberikan harta rampasan perang pada seorang, padahal aku lebih mencintai orang lain. Yang demikian itu kerana aku khawatir, bimbang dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka. Apa dia maksud hadis ni? Belajar. Makna Nabi bagi tahu kepada Sa'ad, mu calon orang tu orang ni, memang aku suka nak pergi ke orang lain, tapi orang yang aku beri sekarang ni, dia ni baru masuk Islam, dia mu'allaf, iman dia belum mantap, jadi aku bimbang takut dia murtad. Kita bagi biar dia rasa selesa dengan Islam, dia rasa jinak dengan Islam, nanti lepas pada ni tak payah lagi lah. Sebab itulah bila zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dengar cerita ni, bila zaman Sayyidina Umar, Umar tak bagi lagi pada mu'allaf. Mu'allaf lama-lama masuk Islam, Umar tak bagi dah. Dia kata, saya mu'allaf, cukuplah. Mu'allaf tu nak suruh kuat Islam. Sekarang ni Islam sudah kuat. Kalau kamu lari pun kami tak kisah. Larilah nak tahu. Maka Umar hentikan beberapa saham mu'allaf kerana Islam sudah kuat dan tak perlu lagi kita duk manja-manjakan mereka. Wallahu a'lam. Baik, kita pindah kepada hadis 512. Panjang hadis ni. Panjang tak panjang pun kita pergi bab ni. Babun i'ta'ul mu'allafati qulubuhum al-Islam wa tasabbara min qawi imanihi. Bab mendahulukan pemberian zakat kepada kaum mu'allaf untuk menjinakkan hati mereka, tambah itu, untuk menjinakkan hati mereka lebih daripada apa? Lebih daripada orang-orang yang sudah kuat iman. Wa tasabbara min qawi iman. Maknanya orang yang sudah kuat iman, kita suruh dia sabar. Tak payah ambil harta lah, imanmu sudah mantap. Kamu tak akan lari punya. Kamu akan sabar, kamu akan berjuang menegakkan Islam. Itu maksudnya. Baik, hadis ni panjang. Panjang tak panjang pun kena syarah lah baru betul. Dah. Baik. Hadis 502. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ma kana yaum Hunainin, pada hari peperangan Hunain. Bila peperangan Hunain? Bila? Selepas pembukaan kota Mekah. Tulis. Selepas pembukaan kota Mekah, iaitu tahun yang ke-8 Hijrah, bulan Syawal. Tulis apa? Hunain ni satu lembah di antara Mekah dengan Taif.
Sekarang ni terkenal dengan nama Wadi Hunain. Wadi Hunain. Anda dah bawa jemaah kita, lalu nak pergi ke Taif, balik kita berhenti tengok perkuburan syuhada Hunain. Masa perang Hunain itu. Jadi ada kubur syuhada situ. Rasa kita berhenti malam hari itu tak? Tengah malam tu. Adalah dalam video tu boleh tengok. Aqbalat Hawazinun wa Ghatafan wa ghairuhum bi zararihim wa na'amihim. Kaum kafir Hawazin, Ghatafan dan lain-lain nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bawa apa? Dibawa keluarga dia, harta benda dia, hayawan dia bawa supaya apa? Supaya kita kuat perang. Ketua nama Malik apa nama? Orang-orang tua tak benar, kata, jangan bawa. Kalau kalah nanti habis hartamu, binimu, anakmu kena tawan. Dia kata dak, kita bawa ni supaya kita tak lari. Jadi itulah. Yalah, ketua dia tu orang muda, agresif sikit. Dia tak tahu dia rugi besar. Baik. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma idzin 10,000. Bersama dengan Nabi tentera yang datang dari Madinah 10,000 orang. Wa ma'ahu at-tulaqa. Tulis apa? At-tulaqa. Dan bersama dengan tentera Islam juga orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Tulaqa dia panggil. Orang Mekah bila lepas pembukaan kota Mekah masuk Islam lebih kurang dekat 2,000 orang, maka itu nama dia tulaqa, orang yang baru masuk Islam, macam mu'allah lah. Fa'adbaru anhu, pakat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang mari nak serang, dia tinggal Nabi. Hatta baqiya wahdahu, Nabi duduk seorang. Tak ada orang kawal. Qala sallallahu fanada yauma idzin nida'aini lam yakhlit bainahuma syai'an. Kemudian mereka meninggalkan Nabi seorang diri. Lalu beliau memanggil kaum Ansar dengan 2 kali panggilan, dan yang satu sama lainnya sama sekali tidak bercampur. Nabi kata, ya al-Ansar, ya ma'syar al-Ansar. Nabi panggil orang Madinah. Orang Madinah berau mari. Faqalu labbaika ya Rasulullah abshir nahnu ma'ak. Rasulullah jangan bimbang, kami ada. Summal tafata'an yasarihi faqala ya ma'syar al-Ansar. Nabi balik ke kiri, panggil Ansar pula. Qalu labbaik ya Rasulullah abshir nahnu ma'ak. Jangan bimbang Rasulullah, kami ada sini. Qala huwa ala baghlatin bayda. Nabi naik atas dongki dia berwarna putih. Fanazala, Nabi kita turun. Faqala ana Abdullahi wa rasuluh. Fanhazamal musyrikun. Jadi bila tentera Islam pecah, Nabi panggil tentera. Nabi kata, ana Abdullahi wa rasuluh, aku ni hamba Allah Ta'ala dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mu jangan tinggal aku. Baik. Banyak lagi lah syair-syair lain tapi panjang. Jadi kita hak panjang ni tunggu dalam kitab perisai, kitab Ar-Rahiqil Maktum nanti insya-Allah. Bila tak tahulah, mungkin tahun depan dah. Mungkin panjang lagi ni. Lah ni baru duk perang Badar baru ni. Baru tahun yang kedua. Fanhazamal musyrikun, orang kafir kalah. Wa asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaima katsirah. Nabi boleh harta rampasan yang banyak. Faqassama fil muhajirin wat tulaqa. Nabi beri harta ni kepada orang Mekah, muhajirin dan tulaqa, hak baru masuk Islam. Sudah. Walam yu'til ansari syai'a. Orang Madinah tengok saja, kelipah. Guana tu tak bagi kita. Faqalatil ansar, ada di kalangan pemuda-pemuda Ansar cakap di belakang. Idza kanatis syiddatu panahnu nud'a. Waktu susah panggil Ansar. Wa yu'tal ghanaimu ghairana. Bila menang, harta rampasan beri ke orang lain. Jadi cakapan ni molek tak molek? Tak eloklah bercakap belakang Nabi sallallahu, macam Nabi bagi tak betul. Fa balaghahu zalika. Nabi dengar, sudah. Fa jama'ahum fi qubbatin. Duduk dalam kemah, Nabi panggil puak-puak Ansar. Ansar, masuk.
Sini, kumpul sini. Faqala, Nabi mula berceramah. Ya ma'syaral ansar. Hei puak Ansar orang Madinah, ma hadisun balagani ankum. Cakap apa belakang aku ni? Aku dengar cakap tak baik. Siapa bercakap? Fasakatu. Tak ada siapa jawab. Diam belakang takut. Faqal, Nabi berkata lagi, ya ma'syaral ansar, ama tardawna an yazhaban nasu bid dunya. Mu reda ke tidak orang-orang Mekah, orang-orang muamalah ni ambil kambing, ambil unta, ambil harta dunia ni balik ke rumah dia. Wa tazhabu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahuzunahu ila buyutikum. Kamu buat balik Muhammad sallallahu ke Madinah. Oh, bila dengar hak ni, orang Ansar jawab, qalu bala ya Rasulullah radina. Wahai Rasulullah, kami reda. Biarlah orang lain ambil kambing, ambil lembu, ambil unta, tapi kami boleh balik ke Madinah dengan Rasulullah. Dia ingat ke bila Nabi duk bagi harta ni kak, tak balik dah lah. Puak kita kelik garu kepala seorang. Nak, Nabi kata mau balik Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, tengok Nabi pujuk Madinah. Lau salakan nasu wadiyan wa salakal ansaru syi'ban la akhaztu syi'bal ansar. Kalau semua orang ikut lorong ni, orang Ansar ikut lorong ni, aku akan ikut lorong Ansar. Qala Ibnu Hisham, yakni Ibnu Zaid ibni Anas bin Malik, faqultu ya Aba Hamzah anta syahidu zalik. Abu Hamzah, anak tu gelar dia Abu Hamzah. Wa aina aghibu anhu. Dia menjawab, bila saya pernah berpisah dengan Nabi sallallahu. Anak kata, aku tak pernah pisah dengan Nabi sallallahu. Aku ada sekali waktu Nabi bagi harta kepada puak-puak Mekah ketika itu. Jadi alhamdulillah, ini cerita panjang lah kalau kita nak bahas. Baiklah, kita ambil sudah bab ni. Ni panjang juga ni. Dengar molek dah, nak laju ni. Tukar gia sikit. Hadis 500 berapa? 513. Hadis 513. An Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan bin Harbi. Nabi kita beri pada Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Uyainah bin Hisin, Aqra bin Habis. 4 orang. Kullu insan minhum mi'atun minal ibil. Setiap orang dapat 100 ekor unta. Oh, banyak. Wa ata Abbas ibni Murdas duna zalik. Abbas bin Murdah boleh sikit, dia tak puas hati. Dia pergi komen. Faqala Abbas bin Murdasin, ataj'alu nahbi wa nahbal ubaid baina Uyainah wal Aqra. Fama kana badrun wala habisun yafuqani Murdas fil majma' wa ma kuntu duna mri'in minhuma wa man takhfidil yawm la yurfa'u. Qala fa atamma lahu Rasulullah sallallahu mi'atan. Dia mai komen, dia boleh sikit. Jadi Mirdah bin Abbas mari, lalu Abbas bin Mirdah mari, apakah harta bahagian saya ini engkau samakan seperti bahagian seorang hamba dibandingkan dengan bahagian Uyainah dan Aqra? Tiadalah Badar dan Habis itu mengungguli Murdas dalam masyarakat. Maknanya nak banding saya dengan masyarakat, saya lebih hebat, tapi dia boleh banyak. Tak puas hati. Dan saya bukan di bawah kedua orang ini, Uyainah dan Aqra, dan orang yang engkau rendahkan hari ini tidaklah akan terangkat kedudukannya. Jadi orang yang tak boleh banyak hari ini tak terangkatlah dia punya kedudukan. Maka Nabi SAW berkata, banyak komen dia ni. Abbas, berapa ekor lagi tak cukup 100? Nabi pun cukup 100 ekor. Dia pun senyap. Orang Badui baru masuk Islam, duk kira nak projek ya. Maka Nabi kita kena layan orang macam ni. Kalau tidak dia memberontak. Kalau tidak bahaya, dia akan jadi memberontak. Ini bahaya. Baik, hadis terakhir dalam bab ini, hadis 514.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bu'itsa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Yaman bi zahabatin fi adimin maqruzin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengirim dia kata apa ni, emas kepada Rasulullah SAW dalam satu bekas kulit. Mana bekas macam kita macam guni kulit, emas penuh dalam itu. Dulu semua pakai duit emas, duit perak. Zaman ni pakai kertas. Sedang emas itu belum dibersihkan tanahnya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan emas tersebut kepada 4 orang. Orang tadi juga ni. Iaitu Uyainah bin Hisin, Aqra' bin Habis, Zai al-Khail, yang keempat sama ada Alqamah bin Ulathah ataupun Amir ibn Tufail. 4 orang. Faqala rajulun min ashabi. Salah seorang daripada laki-laki di kalangan kumpulan ini juga. Dia kata apa? Kunna nahnu ahaqqa bihadza min haula. Hai. 4 orang itu boleh banyak, kita lebih berhak daripada dia orang lagi sebab kita berjuang kuat. Kenapa Nabi tak bagi? Sudahlah. Fa balagha zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa ke Nabi orang kritik. Faqala ala ta'amminuni wa ana aminun fis sama'. Apakah kamu tidak mempercayai aku padahal aku ini seorang yang dipercayai di kalangan penduduk langit? Sabahan wa masahan, berita dari langit sampai pada aku pagi dan petang. Qala faqama rajulun ghairul ainaini. Tengok ni, bangun seorang laki-laki pula, bermata cengkung. Enggak apa lagi tu, musyriful wujnataini, benjol tulang pipi, lah dia ni. Nasyirul jabhah, dan dahinya. Kasatul lihyah, lebak janggut dia. Mahluqur ras, kepala gondol, kepala tak ada rambut. Mushmirul izar, menyinsin lengan pakaiannya. Pelik orang ni nak. Kuruh, kepala botak, macam-macam dia punya sifat. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ittaqillah. Rasulullah, takutlah kepada Allah. Bagi molek. La. Faqala sallallahu wailak awalastu ahaqqa ahli al-ardi an yattaqillah. Ni apa cakap macam ni? Aku ni orang yang paling takut pada Allah di atas muka bumi ni. Jadi tiba-tiba dia mai kata ke Nabi, ittaqillah. Mu kena takut ke Tuhan. Bagi tak betul lagu ni. Orang tu bagi, orang ni bagi. Orang ni sikit, orang ni banyak. Kenapa? Qala summa walla ar-rajulu. Jadi laki-laki yang mai kata ke Nabi tadi pergi. Faqala Khalid bin Walid. Khalid ni panglima Islam. Ya Rasulullah, ala adribu unuqah. Izin ke saya nak pergi penggal kepala dia tu. Kata apa kan Nabi macam ni? Faqala, Nabi kata la, la'allahu an yakuna yusalli. Boleh jadi dia ni orang semayang, orang solat. Qala Khalid, wa kam min musallin yaqulu bi lisani ma laysa fi qalbihi. Khalid nak marah. Dia kata, ya Rasulullah, berapa ramai orang yang solat dengan mulut je tapi hati tak solat. Maknanya bukannya betul sangat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam u'maru an unqaba ala qulubin nas. Nabi kata apa? Aku tidak diperintah oleh Allah untuk nak korek hati orang. Kita nampak zahir cukuplah. Dalam hati dia dengan Tuhan. Wala asyqa butunahum, aku tak mau nak belah dada orang. Qala thumma nazara wa muqaffin. Nabi pun tengok orang itu pun, lepas kata ke Nabi, dia pergi. Faqala innahu yakhruju min di'i hadza qaumun. Nabi kata apa? Sesungguhnya akan lahir dari keturunan orang ini suatu kaum yang hanya pandai baca Al-Quran. Tengok ni. Yaqra'una kitaballahi ratban wa la yujawizu hanajirahum. Mereka boleh baca Quran tetapi tidak meresak dalam hati dia. Quran baca sekat mulut ya. Belagu pandai, taranum pandai, tapi tak beramal dengan Quran, tak masuk dalam mulut, dalam hati.
yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minal ramiyah. Mereka akan lepas keluar daripada agama Islam seperti mana lepasnya anak panah dari busurnya. Bahaya kan ini. Qala azunnu qala la in adraktum la aqtulannahum qatla samud. Andainya aku jumpa orang ni, pasti aku akan perangi mereka sebagaimana memerangi kaum Samud. Tulis ni hadis ni, yang pertama tentang pembahagian harta. Ikut Nabi, itu kuasa dia. Yang kedua, orang yang bercakap menentang Nabi ini, kononnya dia lebih warak daripada Nabi, maka ini kumpulan Khawarij. Tulis, kumpulan Khawarij. Bahaya tak bahaya Khawarij? Bahaya. Nabi sebut sifat dia, yaqra'unal Quran. Baca Quran kuat. Hitai dai semaya. Tapi dia mudah mengkafirkan orang. Orang buat dosa besar kafir. Orang tak kena sikit kafir. Tak belagu angin dia kafir. Ini bahaya. Dipanggil golongan takfiri yang sangat berbahaya. Sebab itulah sekarang ni jangan mudah-mudah nak tuduh orang kafir. Menuduh orang ni suka mengkafirkan orang, takfiri. Padahal dia suka mengkafirkan orang. Ingat baik, hati-hati semua. Jangan sampai kita terjebak dengan puak-puak Khawarij. Tulis itu. Ini bahayanya. Hadis ini menunjukkan satu kumpulan yang keluar selepas daripada Nabi. Nama dia kumpulan Khawarij. Kumpulan Khawarij inilah yang mengamuk, menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan mereka lah yang membunuh Sayyidina Ali. Nama dia Ibnu Al-Muljim. Katanya Ibnu Al-Muljim ni orang kuat ngaji Quran, kuat ibadat, tapi dia pembunuh orang Islam. Wal'iyazubillah. Jadi insya-Allah cerita tentang Khawarij kita dah cerita dalam syarah ana kepada kitab Al-Khulafa Ar-Rashidun, telah syarah, dan insya-Allah minggu depan kita akan khatamkan kitab ini di sini. Biiznillah azza wa jalla. Tapi khatam itu cukup menyayatkan hati dengan terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Itulah satu sejarah hitam yang dimainkan oleh golongan Khawarij yang cukup berbahaya. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung bab yang akan datang. Babu la tahillu sadaqah. Keluarga Nabi, Ahlul Bait tak boleh ambil zakat. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.